Korang pernah terfikir tak dekat tengah-tengah kawasan flat kediaman ni ada satu warung kebun ala-ala kampung? Ini dia warung kebun di flat PKNS Seksyen 7 Shah Alam. Kafe yang berkonsepkan warung santai dan mesra alam ni bukan sahaja beri vibe-vibe kampung, tapi kalau korang makan kat sini pun memang auto tenang. Selain menikmati vibe-vibe yang tenang, makanan yang ada kat sini pun apa kurangnya, sedap-sedap belaka. Menu-menunya pun terdiri daripada western fusion juga tau. Tapi sebelum tu, korang kena try dulu diorang punya best seller dekat sini. Char kway teow, kuat lemak, masin dengan kuahnya yang pekat, makan pula dengan udang dan telur tu, memang tengyang. Lepas tu, yang ni pula spaghetti fusion yang viral tu. Spaghetti creamy tom yum, rasa creamy masam manis tom yum semua cukup lengkap. Yang ni pula kami try dua best seller nasi dekat sini. Nasi buttermilk dan nasi kambing bakar. Buttermilk dia rasa cukup lemak manis, makan pula dengan popcorn chicken yang rangup tu, memang terbuai mat. Kambing bakarnya pula cukup masak, tak liat dan rasa perapan tu sampai menjilat jari lah. Ada juga makanan side dish seperti chicken popcorn dan roti bakar tau. Pilihan air pun banyak dan paling mesti korang kena cuba ialah kopi O dia. Kau gila? Secawan memang tak cukup. Dah tahu kan, hidden spot ni memang terbaik kalau nak jadikan pot lepak. Jadi, jangan lupa ajak kawan-kawan korang datang dan melepak dekat sini.